Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar bab yang kelima iaitu termokimia. Okey, kita akan masuk 5.1 iaitu tindak balas endotermik dan eksotermik. Okey, awalan berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud luar, manakala akhiran termik berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud haba. Okey, awalan endo pula berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud dalam. Okey, kita tengok. Tindak balas eksotermik. Haba dibebaskan persekitaran yang menyebabkan suhu meningkat. Okey, eksotermik bermaksud luar. Maksudnya, okey, kalau kita tengok gambar ini, eksotermik. Eksotermik bermaksud luar. So, dalam tindak balas eksotermik, haba dibebaskan ke persekitaran. Ini menyebabkan suhu akan meningkat di persekitaran. Manakala tindak balas endotermik pula, tindak balas endotermik, haba diserap dari persekitaran. Bermaksud haba di persekitaran akan masuk ke dalam. Okey, jadi menyebabkan suhu di persekitaran ini akan menurun. Okay, contoh tindak balas eksotermik dalam kehidupan harian adalah pembakaran kertas, letupan bom, respirasi, penetralan asid dan alkali. So, ini adalah contoh tindak balas eksotermik dalam kehidupan harian kita, di mana tindak balas eksotermik ini akan membebaskan haba ke persekitaran dan menyebabkan suhu di persekitaran meningkat. Okay. Ini pula contoh tindak balas endotermik dalam kehidupan harian kita, iaitu fotosintesis, membuat kek, mengekstrakan besi daripada biji besi dan melarutkan garam amonia dalam air. Di mana tindak balas endotermik ini adalah penyerapan haba. Okay. Penyerapan haba akan menyebabkan suhu di persekitaran menurun. Okey, ini adalah contohnya. Okey, seterusnya penghasilan pek panas segera. Okey, ini adalah aplikasi dalam kehidupan seharian kita. Pek panas segera digunakan untuk membebaskan haba ke kawasan persekitarannya. Haba yang dibebaskan oleh pek panas segera ini dapat melegakan kekejangan otot dan menambah saiz lumen di dalam kapilari darah supaya kadar peredaran darah melaluinya akan meningkat. So, kalau kita tengok pek panas segera ini bukan untuk nak membebaskan haba ke persekitaran. Kalau membebaskan haba ke persekitaran, ini bermaksud pek panas segera menggunakan tindak balas eksotermik. Contoh lain adalah pek sejuk segera. Pek sejuk segera digunakan untuk menyerap haba daripada persekitaran. Bermaksud, pek sejuk segera ini menggunakan aplikasi tindak balas endotermik. Haba yang diserap oleh pek sejuk segera ini dapat mengurangkan bengkak luka, menyikirkan haba daripada keradangan tisu atau organ badan dan mengurangkan saiz lumen di dalam kapilari darah supaya kadar peredaran darah yang melaluinya menurun dan membantu menghentikan pendarahan. So, sampai di situ saja untuk topik termokimia.